Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak jawab soalan daripada komentar penonton di YouTube. Bagaimana saya nak buktikan bahawa buku Matlamat Sang Bijaksana ataupun buku The Goal of the Wise ni adalah kalam Allah, wahyu daripada Allah yang diturunkan. Okey, satu, senang ya. Kan? Apabila nama Abdullah Hashim Abu As-Sadiq alaihi salam ada di dalam wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, maka ia adalah pewaris yang sah. Sebab dalam hadis sahih lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak sebut Al-Quran. Aku tinggalkan dua perkara, kan, berat, sahih lain, iaitu kitabullah wa itrah ahlul bait. So, ini bukti yang mengatakan bahawa buku The Goal of the Wise adalah salah satu kitab daripada Allah di zaman ini melalui Abdullah Hashim Abu As-Sadiq alaihissalam. Itu jawapan saya. Kan? So, buku The Goal of the Wise adalah buku yang masih murni, yang belum ada pencampuran, yang belum korup. Kalau yang lain, Taurat, Injil, Al-Quran, semua dah korup. Sebab kan, bila anda mengambil Al-Quran saja tanpa tafsiran itrah Ahlul Bait Nabi, jadi beribu tafsiran. Kan, Ustaz Zahidrus tafsir macam ni, Ustaz Auni tafsir macam ni, Haji Adi tafsir macam ni, Mahathir tafsir macam ni, Anwar Ibrahim tafsir macam ni. So, jadi korup, menyesatkan manusia. Sebab tu Nabi kata berpecah 73 firqah, hanya satu dalam kebenaran. So kita nak tahu kebenaran ni dari mana, siapa yang paling benar, kan? Kalau bagi kami, kan, pengesahan daripada hadis, Al-Quran dan hadis, nama-nama dalam wasiat Nabi, dokumen wasiat Nabi sahaja yang dapat mengesahkan siapa yang paling benar. Sebab Nabi dah janjikan, barang siapa yang berpegang teguh pada apa yang aku nak tulis ni tidak akan pernah tersesat selamanya. Ini adalah jaminan seorang Rasulullah, pesuruh Allah kepada umat dia. So, berimanlah, insya-Allah. Terima kasih.